Apa hari ni nak makan kepala kambing? Semua bahagian dia saya nak rasa. Dari lidah, hidung, telinga, mata sampai ke otak. Sebelum tu kalau tolong saya like dan komen je apa-apa, titik pun boleh. Sebenarnya hari ni saya nak balik raya. Disebabkan tak nak jam, saya jalan kaki je. Tiba-tiba pula perut lapar. Jadi saya singgahlah dekat rumah makan Mak Ming. Yang ni memang dekat 1 kilometer saja daripada Izik Gemuruh. Jadi keluar pada tu highway tu terus boleh makan. Sini yang special gulai kepala kambing RM50 je. And lepas tu ada juga kari kepala ikan. Ada ikan jenahat dan ikan merah. Tapi hari ni kita nak makan ikan jenahat. Ada bermacam-macam jenis lagi masakan kampung. Korang boleh ambil je apa yang korang nak. Lepas tu baru dia orang kira. Jadi tanpa buang masa, jom kita makan. Pertama-tama sekali kita nak rasa gulai kepala kambing. Yang ni RM50 saja. Step pertama nak makan kena makan lidah dia dulu. Yang ni dia masak memang lembut sekata sangat. Waktu makan tu memang rasa aroma rempah gulai tu dalam daging ni. Lembut-lembut. Harga dia pun sangat murah. Biasanya saya dengar orang jual RM100 ke atas. Jadi korang yang mana nak rasa boleh datang di rumah makan Mak Ming. Next seterusnya kita nak rasa dia punya berbola mata. Untuk yang ni pun rasa dia sedap juga. Kalau korang nak tahu setiap bahagian kepala kambing ni, setiap bahagian rasa and texture dia semuanya berbeza. Yang ni pula kita nak rasa dia punya otak kambing. Rupa-rupanya kambing pun ada otak. Lembut and texture dia ni pejas-pejas sikit. Lemak-lemak macam tu, sedap sangat. Next seterusnya saya juga ada ambil ikan keli. Yang ni garing-garing, kepala dia rangut-rangut. Macam keropok je saya makan. Next seterusnya kita nak rasa kari kepala ikan jenahat. Yang ni memang favourite saya. First kita rasa mata. And dekat bahagian mulut ni memang serius, banyak sangat isi. Texture isi dekat bahagian pipi ni memang lembut. Walaupun dia kepala tapi banyak sangat isi tau. Dan yang saya perasan dia punya kuah kari ni memang pekat. And last kali juga saya dah ambil dia punya udang masak lemak. Yang specialnya dekat sini dia pakai udang galah. Serius memang banyak sangat isi and manis. Kuah kuning dia ni pun sedap sangat tau. Lagi-lagi dalam bahagian kepala dia tu. Jadi untuk korang jangan lupa singgah di rumah makan Mak Ming. Macam-macam menu ada. Gulai kawah ada. Betul-betul depan sekolah SK Gemuruh.